Okey, kita nak tengok pemboleh ubah kita yang kedua. Ada satu lagi jenis pemboleh ubah, kita tengok. Kita masih lagi di dalam kita punya script graph. Okey. Dekat sini, dalam blackboard, kita tengok di sebelah graph kita ada objek. Okey, ini satu lagi jenis pemboleh ubah iaitu this variable are shared across the current game object. Dia tulis kat sini Jadi let's say kita letak dekat sini pusing Y. Yang ini kita letak dia pusing Y pemboleh ubah dia. Okey, kita klik plus. Sama juga macam tadi, kita nak buat data type dia tukar kepada float. Value kita nak letak, let's say 35. Right, yang ni kita nak dia control Y. Jadi X, so kita tarik dia. Okey, so ini saya nak connect dengan Y. Gitu angle Y. Jadi beza dua ni adalah kalau kita perasan dekat inspector, pusing Y kita akan berada di dalam inspector. Okey. Itu perbezaan objek variable dengan graph variable. Okey, kalau graph variable tadi kita masih ada kat dalam ni. Okey. Objek variable kita boleh akses data kita atau value kita daripada luar. Contoh saya tutup graph ni. Close tab. Okey, so kita ada kat sini. Objek kita select kotak. Kita tengok variable kita ada kat sini pusing Y. So bila saya play, laju 35. So kita boleh akses kat sini. 1. Laju lagi. 0.1. Oh, sorry, kita ini kita punya Y So ini punya Y. Kita kena tutup X kita dulu sebab sekarang dia berpusing dua arah. Okey, apa kita buat? Kita buka pusing ni. Right, pusing X kita letakkan kosong. Okey, kemudian kita tengok objek Y kita, ni float kita, right? Okey, jadi float kita nampak dia berpusing lebih perlahan sekarang. Right, 0.01. Okey. Jadi kita nampak objek kita sekarang dah berpusing makin perlahan. Kita tengok graf kita. Graf kita ni dia. Right. So kita boleh nampak pusing kita berapa, pusing Y berapa. Okey, jadi tu cara kita nak akses kita punya kita punya variable. Okey, kita ada dua jenis variable. Okey, kita cuba letak graf sini kosong. Ni 35 kan. Okay, kita letak 0.1 sekali lagi. Kita try play. Dia akan pusing paksi Y. Itu dia perlahan Tadi agak laju. Ini paksi Y lah. So kita boleh akses dia daripada sini. 1. Laju sikit. 2. Lebih laju. 5. Alright, itu lebih laju. Saya balik kepada 0.1. So dia perlahan. Jadi itu perbezaan antara objek variable dengan script variable ni. Script variable kita Right, jadi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.